Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Siti Nuranis binti Muhammad Pindi selaku pensyarah kursus CHS 2093 Sastra Islam. Nama saya Ahmad Wais Afifi bin Zakaria. Pada hari ini saya akan membentangkan poster akademik yang bertajuk Analisis Lagu Rindu Madinah oleh Ustaz Nizam Al-Banjari berdasarkan teori takmilah. Secara umumnya, kajian ini dijalankan untuk melihat bagaimana sebuah lagu kerohanian moden mampu membawa mesej dakwah dan nilai spiritual yang tinggi melalui pendekatan seni Islam. Lagu Rindu Madinah ini dipilih kerana ia sangat popular dalam kalangan masyarakat dan mempunyai unsur kerinduan terhadap kota Madinah serta kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi menganalisis lagu ini, saya menggunakan teori takmilah yang diasaskan oleh Profesor Madya Dr. Syafi'i Abu Bakar. Teori ini menekankan konsep kesempurnaan atau kamal yang berteraskan tauhid dan nilai keislaman. Berdasarkan abstrak kajian, fokus utama kajian ini ialah untuk meneliti seni kata lagu Rindu Madinah dari sudut estetika Islam dan nilai dakwah. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tekstual terhadap lirik lagu. Saya meneliti bait-bait lagu dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip teori takmilah. Hasil kajian ini mendapati bahawa lagu ini bukan sekadar hiburan tetapi turut berfungsi sebagai medium pendidikan rohani dan penyucian jiwa kepada pendengar. Seterusnya, permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian utama dalam kajian ini. Yang pertama ialah lambakan hiburan kosong dalam industri muzik pada masa kini. Banyak lagu moden lebih menumpukan hiburan semata-mata sehingga mengabaikan nilai moral dan spiritual. Yang kedua ialah kurangnya kajian akademik terhadap lagu-lagu kerohanian moden menggunakan teori sastra Islam tempatan seperti teori takmilah. Dan yang ketiga ialah keperluan untuk menilai sama ada karya seni kontemporari benar-benar menepati estetika Islam atau sekadar menggunakan unsur agama sebagai hiasan saja. Oleh sebab itu, kajian ini penting untuk membuktikan bahawa seni suara moden juga boleh menjadi medium dakwah yang berkualiti. Seterusnya, saya akan pergi kepada latar belakang kajian. Dalam bahagian latar belakang kajian ini, teori takmilah menekankan bahawa seni dan sastra perlu membawa manusia mendekati Allah Subhanahu Taala. Konsep utama teori ini ialah kesempurnaan insan melalui gabungan nilai tauhid, ilmu, seni dan akhlak. Lagu Rindu Madinah ini pula menggambarkan suasana kerinduan terhadap kota Madinah yang sangat berkait rapat dengan kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini juga penting kerana ia menghubungkan dunia seni moden dengan pendekatan kritikan sastra Islam tempatan. Seterusnya, saya akan pergi kepada sorotan kajian. Dalam sorotan kajian, saya mendapati bahawa kebanyakan pengkaji terdahulu menggunakan teori takmilah untuk mengkaji puisi, syair dan novel. Namun begitu, kajian terhadap lirik lagu dakwah moden masih sangat terhad. Jadi, kajian ini hadir untuk mengisi jurang tersebut dengan memberikan fokus kepada lagu Rindu Madinah. Selain itu, teori takmilah mempunyai 7 prinsip utama iaitu ketuhanan, kerasulan, keislaman, ilmu, sastra atau seni, karya dan juga insan. Kesemua prinsip ini bergerak ke arah pembentukan insan yang kamil atau insan yang sempurna. Seterusnya ialah dapatan kajian. Pertama, dari sudut prinsip ketahanan, lagu ini menggambarkan Madinah sebagai kota yang penuh keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dari sudut prinsip kerasulan, lagu ini sangat menonjolkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dapat merasai unsur muhabbah melalui penggunaan bahasa yang syahdu dan menyentuh hati. Yang ketiga,
Dari sudut prinsip estetika dan karya, pemilihan diksi dan gaya bahasa dalam lagu ini mampu memberikan kesan emosi serta menyucikan jiwa kepada pendengar. Secara tidak langsung, lagu ini berjaya membawa pendengar ke arah ketenangan spiritual dan meningkatkan kesedaran iman. Sebagai rumusan, kajian ini membuktikan bahawa lagu Rindu Madinah ini berjaya memenuhi ciri-ciri yang digariskan oleh teori takmilah itu sendiri. Gabungan antara keindahan bahasa, mesej, dakwah menjadikan lagu ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebagai medium pendidikan rohani kepada pendengar. Kajian ini juga menunjukkan bahawa seni kontemporari mampu mencapai tahap kamal atau kesempurnaan sekiranya dihasilkan berdasarkan nilai tauhid dan syariat Islam. Akhir kata daripada saya berharap kajian ini dapat membuka ruang kepada lebih banyak penyelidikan terhadap lagu-lagu dakwah moden menggunakan pendekatan sastra Islam tempatan. Sekian sahaja pembincangan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.